Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma fi syahri fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wal ayyamul baidi wa hiya as-salisa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara. Wa amma fil usbu'i fa yaumul isnaini wal khamisi wal jum'ati fatukaffaru dhunuba al-usbu'i bisaumil isnai wal khamisi wal jum'ati wa tukaffaru dhunuba syahri bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bidi. Dah, kita sambung dulu lagi. Dah. Ya, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma fi syahri, dan adapun bermula, yakni bermula puasa pada di dalam sebulan, fi syahri di dalam sebulan. Kalaulah kita nak puasa, je dulu dia cerita bab gapo? Saumus syahri, ada al-hurumi, bulan-bulan hak haram. Dia sebut Zulqa'dah. Setengah daripada hak kelebihan minal fadaili, daripada kelebihan yang banyak, ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa dia dak wayak dulu. Hak ni wa amma fi syahri, dan adapun pada sebulan. Dah yakni ma yata'akkadu saumuhu fi syahri, yakni barang yang jadi takkid, yakni jadi kuat. Syaruk suruh kita puasa fi syahri, di dalam sebulan tu. Ada hak mana tik? Dalam masa sebulan, ada hari mana tik? Yatafa awwalu syahri, maka bermula awal-awal bulan lah. Hak yang pertamanya kena kepada awal-awal bulan. Hak tu dia afdalu, terlebih molek. Seperti awal-awal bulan Sya'ban. Ada awal-awal bulan Sya'ban tu terlebih molek lah. Kalau tu awal bulan ni, dia tak ada khusus ni. Kalau sebut kata bulan Sya'ban ni semua. Dan kalau sebut kata bulan Rajab semua. Pasti ni awal syahri ni makna kata ni sebuah tiap-tiap bulan. Bulan mana-mana pun tak apa. Di awal bulan tu afdal. Ada 12 bulan. 12 bulan kita cabut bulan Ramadan. Hak tu wajib. 11 bulan, awal-awal bulan tu afdal semua. Apabila masuk awal bulan, waktu tu kita puasa dulu dah, afdal. Tak ada kena nanti kata hari apa. Nampak gitu? Kalau tu puasa di dalam minggu, ya senang Khamis, pada hari Jumaat, 3 hari dalam minggu. Dalam minggu dia mau tanya nak puasa hari apa tak? Hari Senin, hari Khamis, hari Jumaat. Apa kalau hari dalam bulan? Dalam sebulan ni 30 hari. Maka dia kata awalus syahri, waktu afdal. Nampak gitu? Wa awsatuhu
Dan di tengahnya awal bulan afdal kita puasa. Dan di tengahnya ausata ni, ausatu di tengah bulan tu. Pertengahan bulan tu, maka sunat juga, afdal juga. Nampak gitu? Wa akhiruhu, dan akhir bagi bulan. Seperti kalau bulan ni ada 30, hari yang akhir tu. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kalau kita nak kira bab bulan. Nampak gitu? Kalau dalam sebulan ada 30, hak mana afdal? Ambil di awal. Kalau tak saya puasa tiap-tiap minggu tak agak puasa senang komis semua. Ambil alas bulan. Berapa bulan? Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Atau dia panggil di dalam bulan hak afdal. Habis itu. Wal ayyamul baidi, dan bermula hari putih lah. Baik ni hari putih. Yang ni hari bulan cerah. Hari putih ni hari bulan cerah. Sunat juga kita puasa. Wahya, dan bermula ia hari bulan cerah tu. Kena kepada asalisa asyara, hari yang 13. Warrabi'a asyara, hari yang ke-14. Wal khamisa asyara, dan hari yang ke-15. Kita kira hak bulan Islam lah, Hijriah. Jangan turut hak Syiah ni. Nampak gitu, kita turut hak hari yang wapur ni. Dalam bulan Sya'ban. Isyak 13. Isyak hari yang ke-13. Masuklah hari baik. Nampak gitu, hari dapat asalisa asyara, warrabi'a asyara, wal khamisa asyara. 13, 14, 15. Masuklah hari baik. Sunat kita puasa afdal. Nampak gitu. Wa amma, kalau kata apa? Majlis kacuklah. Hari Selasa malam Rabu. Malam nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban. Semua kata hadisnya, dia panggil yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayughfaru li jami'i khalqihi illa li musyarikin au musyahinin. Satu hadis. Satu riwayat Ibnu Majah. Selaginya innallaha yanzilu lailatan nisfi min Sya'bana ila sama'id dunya fayughfaru li aksara min adadi sya'ril ghanami kalbi. Tu satu riwayat. Kalau riwayat yang pertama yang kata nak, dia kata pada malam nisfu Sya'ban. Kita ambil lah lepas maghrib kita baca Yasin. Nampak di malam tu. Habis itulah ketika malaikat nak tukar surat kita tu, boleh ketika tu kita duduk di dalam kebaikan. Duduk di dalam buat baik. Murak situ. Mana ketika nak tukar surat amalan tu, kita duduk dalam buat baik. Tak kira duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis baca Yasin, ikutlah duduk. Dumah tak apa baca Al-Quran. Asalkan duduk di dalamnya jalannya kebaikan. Hak tak usah ke apa? Ketika nak tukar surat tu, kita duduk buat maksiat. Nampak gitu. Gana tu je suruh sangat tu. Suruh ketika kita malaikat nak tukar surat tu, naik kepada langit tu, tukar hak baru mari pula tu. Mudah-mudahan kalaulah kita buat baik tu, ya apung situ apung habis. Ni kelebihan besar ni. Habis tu dia kata malam tu Allah Ta'ala yattali'u ila khalqi. Allah Ta'ala duk melihat, duk mengitai, duk tengok kepada hamba-hamba dia. Pada mana tu? Lailata an-nisfi min Sya'ban. Pada malam malam nisfi Sya'ban, Allah Ta'ala duk lihat, duk tengok. Dia tengok apa? Fayughfaru li jami'i khalqihi. Bukan tengok saja. Maka menyebabkan nak diampunkan bagi semua bagi makhluk dia. Li jami'i khalqihi. Bagi semua makhluk dia. Dia tengok supaya nak ampun. Habis ketika tu kita duduk di dalam jalannya kebaikan. Ikut buat gapo? Nampak gitu? Mulanya dia mau baca Yasin lah malam tu. Dah. Habis itulah ketika tu Allah Ta'ala duk tilik untuk nak ampun. Dan illa malaikat mana dia tak ampun? Li musyrikin orang yang syirik. Orang yang duk mengekar. Dan orang panggil duk syirik dengan Allah Ta'ala. Au musyahini ataupun orang yang duk. Orang panggil apa musyahini duk buat. Ada sifat
Dene, sifat marah, tak beri kemaafan kepada saudara. Ada setengah tafsir musyahid ini dengan makna sahibul hikdi wa adawati wa bughdai fi qalbihi. Dalam hati dia ni tak akan buai duk marah situ. Duk dene dalam hati. Sehingga luput saudara. Nampak gitu. Habis itulah malam tu kita bersuci habis. Malam Allah Ta'ala nak tukarkan surat kita. Itu satu riwayat Ibnu Majah ada. Dan satu riwayat lagi innallaha yanzilu lailatan nisf. Pada malam itu juga Allah Taala turunkan. Ada lailatan nisf pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itulah. Hadis ni dia panggil hadis mutasyabihat ni. Kalau lah kita faham Allah Taala turun, tak boleh faham lah makna tu. Hadis mutasyabihat. Kalau ulama salafus salih, ulama salah awal, dia tak pakar lah. Dia tak pakai makna Allah Ta'ala turun seperti kita turun, duduk tempat tinggi, turun tempat rendah. Bukan baik tu. Tu mutasyabihat tu. Baik ni mutasyabihat. Hadis dan ayat Al-Quran, makna dia nak serupa dengan makhluk. Nak serupa dengan benda arak, benda jiring. Tak boleh. Tak pakai. Tu dia panggil mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat mengkelirukan. Kita nampak serupa dengan makhluk. Tak boleh pakai. Dah tu rejak cara-cara umum lah sikit. Kalau ulama khalah dia takwil. Dia takwil pergi ke makna lain. Baiklah. Seperti yang zilu tu bukan Tuhan turun, rahmat turun. Tu ulama khalah. Kalau ulama salah, dia serah kepada Allah Taala lu. Serah lalu, dia tanzih dululah. Tanzih musuci. Musuci Allah Taala daripada sifat, daripada perbuatan, daripada benda yang nak serupa dengan Allah Taala. Dengan makhluk. Sebab perbuatan makhluk. Kita nak gerak, turun, naik. Kullu harakat wasakana. Kita diam, kita gerak. Tu sifat makhluk. Nampak gitu? Maka Allah Ta'ala ni, ulama salah, dia suci. Tak boleh pakai makna baik tu yang kata tu. Tak boleh pakai. Ni murak ni. Yang zilu ni, kalau kita pakai makna, innallaha yang zilu lailatan nisfi. Allah Ta'ala turun di malam nisfu. Baiklah turun. Turun. Membenatah turun kepada bawah. Itu mengkelirukan. Nampak kita. Habis tu kita tak boleh pakai. Makna turun. Dengan makna apa? Kalau ulama khalah yang kita takwil, rahmat turun. Maghfirah turun. Keampunan Allah Ta'ala turun. Bukan Tuhan turun. Itu kita nak faham tak situ. Nampak kita? Tu kena ngaji bab apa? Mutasyabihat. Hadis mutasyabihat. Al-Quran mutasyabihat. Ayat-ayat ya. Dan bukan semua dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat. Nampak gitu. Ayat muhkamat banyak. Ayat yang kita boleh pakai makna zahir-zahir ayat. Ayat muhkamat. Dah habis itu. Ya ta'inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala turun pada malam nisfi Sya'ban. Yakni rahmat dia turun, maghfirah dia turun ila sama'i dunia, kepada langit dunia ni. Fayughfaru. Ni dua hadis lah. Turun buat apa? Yakni supaya nak ampun. Diampunkan li aksara bagi kebanyakan min adad sya'ri ghanamil kalbi. Dia panggil bagi kebanyakan daripada beberapa bilangan. Daripada bulu-bulu ghanam. Ghanam ni kena pada binatang. Kita berkambing. Dah kalb ni dia panggil bani. Dibani kalb. Mana yang murak situ? Seperti bulu banyaknya. Tak hengor yo kita tafsir makna. Payah tafsir makna. Satunya al-maghfiratun wasi'atun. Tu ni sebuah bulu banyak. Gana yo pasal makna dengan makna kata bagi kebanyakan bulu kambing. Dia bagi bani kalbi. Dah. Ya murak situ ulama kita tafsir baik maghfiratun wasi'ah. Ampunan yang luah malam tu. Keampunan yang luas. Yang keduanya, rahmatun azimatun. Rahmat yang besar. Di malam itu tu. Seperti bulu yang banyak. Kita bila tak habis. Duduk di kambing, kita tengok duduk di binatang. Kita boleh tak bila. Nampak kita? Lepas tu, yang ketiganya, adadul la yusaf. Beberapa bilangan yang tidak terhenggur. Dah tak terhenggur lah kita bila tu. Dan kita nak bila tak boleh banyaknya nisbah keampunan dia dan nisbah rahmat Allah Ta'ala di malam tu. Mana tu kelebihan besar ni malam tu.
Malam nisfu Sya'ban ni. Dah nampak gitu. Malam yang Allah Ta'ala ampun duk lehat kepada hamba dia. Duk buat gapo malam tu. Nampak gitu. Ini dah habis itu. Tu setengah daripadanya. Dan malam tu setengah daripada kelebihan. Seperti malam ke apa? Hak kita tahunya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni. Tak ada roh. Dah malam yang mulia. Salah satunya lagi malam yang mulia. Ni malam Lailatul min Sya'ban. Malam apa Lailatul min nisf Sya'ban. Daripada nisf Sya'ban juga. Malam ni mulia juga. Ada berapa hari lagi? 2 hari dah. 2 hari lagi. Habis itu. Habis itulah. Wa amma fil usbu'i. Dan ada pun pada di dalam minggu. Usbu' ni minggu. Di dalam minggu ni hak mana tak? Fayaumul isnaini, maka pada hari isnain. Yakni afdal. Di hari isnain ni. Ay fahuwa yaumul isnain. Maka adalah ia pada hari isnain tu. Wal khamisi wal jumu'ati. Dan hari Khamis dan hari Jumaat tu pada dalam minggu. Habis itu. Fatuk faru zunubal usbu'i bisaumil isnain. Tu gano dia kata. Iya, kalau kita tahu tiap-tiap tahun ya ada puasa dia dalam bulan. Tiap-tiap bulan ya ada puasa dia seperti awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Nampak gitu. Dan tiap-tiap minggu ya ada puasa dia. Ialah hari Senin. Dalam minggu, hari Khamis, hari Jumaat. Gano tu dia duk tak hari gitu. Dia katanya fatuk faruz zunuba. Maka sebab diampunkan, dikafarakkan akan segala dosa. Ada az-zunubal usbu'. Diampunkan, dikafarakkan akan segala dosa di dalam minggu tu. Bisaumil isnain. Dengan sebab kita puasa hari Isnin. Dalam minggu 7 hari, kita kadang-kadang duk buat benda maksiat tik, duk buat benda baik tik, capur pergi mari. Pas gapo nak buat ampun dalam minggu tu? Dengan sebab kita puasa hari Isnin yang ampun seminggu. Nampak kita? Keliling sampai hari Isnin pula puasa. Kalau malah kok sehari Isnin minggu. Kalau minggu sehari Isnin. Nampak kita? Makna kata kalau lah orang beramal lagu ni, dia duk lek ampun semua. Sampai hari Isnin Allah Taala ampun. Lepas tu pergi pula Selasa duk buat pula amalan gapo lah tu. Nampak gitu. Tiap-tiap hari ada tak suka. Wah, sampai Senin je puasa pula. Apa pula? Tak minggu ni tu. Duklah suci semua. Sesiapa yang beramal lagu tu sesoalnya ya duklah suci semua. Allah Taala duk kafarak dia. Duklah jaga semua lah. Habis tu kita fatuk faruzunu bal usbu biyaumil isnain. Maka sebab dikafarakkan, diampunkan segala dosa di atas minggu tu dengan sebab kita puasa pada hari Isnin. Wal khamisi dan hari Khamis. Wal Jumaati dan hari Jumaat. Ikutlah. Kalau nak puasa semua boleh. Dok le dia puasa banyak tak ada dia nafi, kau molek. Nampak gitu. Kau molek. Tapi kalau malah gak pilih hari Khamis kerana hari Senin kerana ataupun hari Jumaat. Ini kata Imam Al-Ghazali. Watuk faru zunubas syahri, dan dikafarakkan akan segala dosa di dalam sebulan. Saat ini di dalam seminggu. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dalam seminggu dengan sebab kita puasa hari Isnin. Pas di dalam bulan ni hok mana tak? Watuk faru zunubas syahri, dan dikafarakkan akan dosa daripada sebulan tu bil yaumil awwali minasyahri, dengan sebab kita puasa pada awal-awal daripada bulan. Kalau tanya dia dalam bulan, Allah Ta'ala nak ampun jalan yang mana tak? Jawabnya Imam Ghazali kata, dengan sebab kamu puasa di awal bulan. Allah Ta'ala ampun semua bulan. Puasa awal bulan, 20 miliar hari lagi ya ampun. Lepas tu pergi sampai bulan depan pula, kita puasa pula awal bulan. Allah Ta'ala ampun pula hak belum tu 20 miliar hari. Mana kata tiap-tiap awal bulan kita puasa semua. Mana kata Allah Ta'ala duk kafarak sebelum tu. 20 miliar hari, 20 miliar hari, 20 miliar hari. Duk dah suci semua. Hak tu di dalam bulan. Kalau kita pergi amal pula. Hak minggu. Dah hak minggu tu hari Senin. Nak ampung di dalam minggu dengan sebab kita puasa hari Senin. Nak ampung di dalam bulan dengan sebab kita puasa awal bulan. Makna tu duk dah suci semua. Duk dalam kafarak semua. Bagi orang yang beramal. Nampak gitu. Habis tu kata watuk faru zunubas syah,
Dan dikafaratkan segala dosa, akan segala dosa di dalam bulan tu. Bil yaumil awwali, dengan sebab kita puasa pada awal-awal bulan, minasyahri, daripada bulan tu. Wal yaumil awsati, kalau tak puasa di awal bulan, kita pilih hari tengah. Awal bulan tak puasa, orang lupa. Mungkin puasa tengah. Dah. Wal yaumil awsati, dan dengan sebab kita puasa hari tengah. Tengah bulan ni hari apa? Dia sebut hari 13, 14, 15 ataupun hari 15. Tak puasa awal dah, puasa hari yang ke-15. Wal yaumil akhiri, tak puasa juga hari tengah. Gi puasa hari akhir bulan pula. Makna kata di dalam bulan boleh 3 kali. Kalau sebut di dalam bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Dah habis itu. Wal ayyamil bidi, dan hari putih, hari baik, yakni hari bulan Cegah, 3 hari situ. Hari 13, 14, 15. Dah. Dengan sebut musannif duk goyak ni, kalau kita amal agak. Dah dekat-dekat sebut amalan sahabat dah. Amalan sahabat ni buat gapo? Amalan Nabi. Dah dia duk jaga amalan baik ni. Bukan kata musannif nak mengarai, dia mengarai. Apa gitu? Tengok Nabi dah. Dah. Nisbah makan dengan nisbah puasa, dia banyak puasa lagi. Sebut dalam hadis 3 hari. Dah kita buat dalam seminggu 3 hari 3 hari 6 hari. Dalam seminggu tu ada makan ni 2 hari je. Mana kata 6 hari tak ada. Mana tak ada sehari tak ada 2 hari. Dia ada pula sehari tak ada 3 hari. Kok minggu. Dalam minggu tu ada 2 hari je. Makan ni dia. Lepas hari tak ada tu gapo tu? Ada hari tak ada tu dia puasa. Dah bukan kata ada tiap-tiap hari. Dah bagi Nabi ni. Pas makan ni dia, bukan kata ada tu untuk nak hak isak. Hak hari ni. Seperti kita ni makan lek pagi, lek zuhur kita ada lagi bagi makan. Lek malam dak jadi dah. Nabi kalau ada pagi, zuhur tak ada dah. Tahu zuhur nak cari bik mana pun tak tahu lagi. Ada boleh makan, tak ada tak makan. Apa gitu? Kita mujahadah hanya orang jadi rasul ni. Padahal kena ada banyak orang makan, orang jadi ketua. Tengok kita tengok bik mana dia kata ketua hak boleh ikut. Tengok Nabi. Orang jadi ketua, orang jadi Rasulullah, penyapakan agama Allah Taala, duk lagu tu. Duk mana? Duk bagi makan tak ada. Dah. Boleh makan sedap ketika dia mau panggil buat tuhu. Dia mau pergi panggil mayah jak. Tu, ketika dia mau panggil mayah jak, Nabi pergi di ideh lu dah. Dah. Ada sebut lagi tak leh dah. Nabi wahyu makan gapo? Sayak Nabi tak wahyu makan. Dia pohon Nabi wahyu makan. Dia sebut dalam hadis tu. Apabila ideh mana ada pohon, Nabi pergi duduk. Nabi pergi duduk situ. Nampak gitu. Nak ajak gapo? Makan sedap ketika dia mau jemput ke. Tapi di rumah diri ni ada gapo? Ada kok harga murah sekali. Hak harga kalau tu kita gak loti hak kerah kali, hak harga murah kali, hak kita tak beli. Kalau kita pergi kedai, kita cari loti hak molek, hak ada iti, hak lembut, hak sedap. Tapi Nabi ni loti hak mana hak harga murah. Dan loti mana hak kerah, hak harga murah, kata boleh beli, Nabi beli hak tu. Boleh beli, makna Nabi kuasa beli tarikh tu. Nampak gitu. Tu pun amalan dia istiqamah. Gapo istiqamah? Dia beri barang makan kepada orang hari-hari. Walhal dia tu tak ada barang makan. Istiqamah dia lagu tu. Ni orang jadi ketua orang. Nampak kita orang jadi ketua orang. Habis itulah kita nak gapo ni kita nak orang panggil, sebut ulama kata segenah orang panggil sekuat-kuat, sealing-aling fak tabi'in, segenah-genah sahabat dia lah dah tu. Sahabat yang boleh duduk sekali dengan Nabi. Dia tengok perbuatan Nabi. Dia pergi sekali dengan Nabi semua. Nampak kita Nabi orang yang orang panggil apa? Orang tak ada ampri orang. Sifat Nabi tu. Ni sifat ketua nak boleh make ni. Ampri orang tak ada langsung. Ada ampri orang. Dah habis itu.
Habis. Wa tukfaru dzunubas sanati. Ya sebut dah. Sakning dalam minggu. Dengan sebab kita puasa hari Khamis, Allah Taala ampunkan dosa kita. Dan di dalam sebulan, dengan kita puasakan awal bulan dan tengah bulan, akhir bulan, Allah Taala ampunkan dosa oleh bulan. Wa tukfaru dzunubas sanati. Dan diampunkan akan segala dosa di dalam setahun. Cukuplah. Ada setahun, ada bulan, ada minggu. Ampunkan, diampunkan akan segala dosa di dalam setahun tu. Bisyami hazihi al-ayyami. Dengan sebab kita puasa pada ini beberapa hari. Mana beberapa hari? Wal ashhari al-mazkurati. Ialah hari di dalam bulan-bulan yang tersebut. Berapa bulan tersebut? Kena kepada Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan yang tersebut. Mana tahu di dalam setahun ni ada juga. Dalam setahun ni bukan semua bulan. Bulan Ramadan ni hak wajib puasa penuh dah, tak sebut dah. Lain daripada bulan Ramadan, bulan mana kata? Dah nak bagi Allah Taala ampunkan dosa kita setahun nak kafarat ni. Ialah dengan sebab kamu puasa di bulan Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dia sebut sini 4 bulan. Ni kilah ulama ni. Dah setengah kata. Gapo ni? Gapo? Asyrul. Ada Asyrul al-awwalu min Muharram. Ya kilah lah dia. Banyak dah. Tapi kita buat ni hak pendapat yang kuat. Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan tu. Dalam setahun. Dalam setahun tu. Kifarat setahun. Habis itu. Ni kita masuk bab puasa. Saat ni masuk bab bulan. Wala tazunna iza sumta anna sauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa'u faqat. Dia kata jangan kamu seka. Kata apabila kamu puasa ni. Ada iza sumta apabila puasa lah engkau anna sauma akan bahawasanya puasa. Huwa tarkut ta'am ialah sekadar tinggalkan makan ni. Betul tak kita puasa ni tinggal makan ni? Ada puasa ni, rukun puasa ni ada 2. Yang pertamanya niat. Ni tak boleh tinggal ni. Apa bila masuk belum orang nak bersubuh lah kita buat tak. Dah. Kita bangun makan sahur. Hak pertama rukun puasa niat. Yang keduanya tarku anil mukhattirat. Tinggalkan daripada benda perkara yang membuat batalkan puasa kita. Gapo wak batal puasa? Kita kena tinggal. Ni rukun puasa. Ada 2 tu. Apa itu? Patut di dalam mufattirat ni ada banyak. Dewa emonyo benda kita makan. Benda makan, minum, syarab. Dewal akli wasyarab. Wasyurbi, minum. Dan selaginya tinggal benda batin, tak gapo. Di antaranya mengupak, takabur. Biasanya tu. Kecek ni kita tak makan ni. Kecek kata kau Kecek kata kau makan tak? Tak ada makan. Tak ada minum. Kalau kita tengoknya tak ada batal ya. Tapi ya batal pahala ni. Kenapa kita kena tinggal habis. Habis tu Imam Ghazali kata, jangan kamu seka akan bahawasanya puasa tu tarkut ta'am, sekadar tinggal makan ni, wasyarbi dan minum ni, wal wiqa'i dan ada panggil apa? Tinggalkan jimuk faqat sekadar tu bukan. Habis Nabi kata, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atasyu. Ni hadis Nabi. Banyak kam min sha'imin daripada banyak beberapa orang daripada orang yang puasa lah, min sha'imin. Banyak orang yang puasa tapi laisa lahu min siyamihi, tidak adalah bagi dia tu puasa. Dah. Nabi kata banyak umat ku puasa, tapi tak ada di segi dia tu puasa. Bagaimana pula? Puasa tu puasa, tapi tak panggil puasa. Yakni, dia puasa sekadar badai dia. Tu murak situ. Badai tu nampak tak akal sungguh. Tapi maksiat buat sepanjang puasa. Dia maksiat duk buat ilmu maksiat kecil, maksiat besar buat habis. Habis tu Nabi kata banyak daripada umat dia tu puasa, tapi tidak ada bagi mereka itu puasa. Illa mereka mana nak ada? Al-ju'u ialah lapar, wal atasyu dan dahaga. Ada lapar dahaga. Murak sini pahala tak ada sikit buk lah.
Ada pala tak ada skibuk. Ada lapar saja. Boleh lapar puasa lagu tu. Nampak gitu. Boleh lapar dan boleh dahaga saja. Dah. Habis jawab lewat ni. Bisa babi adami kafil jawarihi anil makarih. Dengan sebab ketiada patahkan anggota. Mu tak patah anggota. Habis Nabi kata kamu tu boleh lapar. Puasa. Tapi boleh lapar. Lagu mana? Musannif tafsir lewat. Bisa babi adami kafi al-jawari anil makarihi. Dengan sebab ketiada patah anggota engkau tinggal daripada benda yang tak suka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka benda ni, munduk buat. Apa itu? Badai dia puasa. Allah Ta'ala tak suka mengupak, munduk mengupak apa gelap. Allah Ta'ala tak suka tengok maksiat, munduk tengok maksiat apa gelap. Kenapa gitu? Sebab itulah Nabi kata, di segi kamu dapat juga, dapat lapar. Dah dapat lapar dan dahaga saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dah. Yang sesiapa yang tak boleh tinggal perkataan Kaula zur, gapo? Kaula zur, yakni perkataan yang dusta. Cek bahung sokmo di dalam puasa. Dok amale seperti bulan lain lagi. Tak boleh nak tazkiyah, tak boleh nak gapo, nak insaf. Tak boleh nak suci hati sikit abuk. Masuk puasa dah dok suka bulan lain lagi. Padahal Allah Taala ikat habis dah. Sete-sete nafsu kita pun apabila puasa ya kegena, tapi dok supaya tulah juga. Kok tak saya baca sikit habuk. Ada orang kita puasa, ibadat tak saya buat. Dah. Baik nak ibadat saya buat. Hak sunat lah. Kalau lah orang tak semaya ni, dia tak puasa dah. Orang kalau tak semaya, puasa, dia tak puasa waktu. Semaya pun tak. Nampak gitu. Kita tengok orang ada puasa, dia semaya. Ada kecek sini, bak ibadat sunat. Bak ibadat sunat dengan benda Allah Ta'ala benci. Kalau lah orang duduk semaya semua, dia puasa, dia tamak ibadat sunat, hak Allah Ta'ala suka. Hak tak sebenarnya, puasa. Dia semaya. Tapi duk buat juga, benda Allah Ta'ala tak suka. Hak tu Nabi kata boleh lapar sungguh tu. Boleh lapar saja tu. Boleh lapar dan dahaga saja tu. Sesiapa yang tak boleh tinggal perkataan dusta. Kalau maksudnya kaulah zur ni, makna tahzir syadid. Kita kena jaga. Panggil tahzidi asyadidi min ifsadis siyam, daripada perkara yang nak merosakkan puasa kita. Itu tafsir daripada makna dia. Dah. Dia panggil min ifsadis siyam bil ma'asi, dengan segala maksiat. Kita kena jaga hak tu. Nampak gitu. Lepas tu selaginya wal amali bihi. Duk buat amal dengan perkara maksiat semua. Apabila mereka ni tak boleh tinggal perkataan dusta dan duk buat amal dengan benda maksiat, falaisa lillah, maka Nabi kata bukanlah daripada falaisa, maka bukanlah daripada falaisa lillah, falaisa hajatun lillah, tidak ada hajat pun bagi Allah Ta'ala. Tak ada, Allah Ta'ala tak ambil wak bila sikit habuk. Kalaulah puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil wak kira lah. Ada ambil wak menjadi kekasih dia, beri sifat rahmat. Nampak kita beri, dia panggil beri balasan molek. Ni Allah Ta'ala kata apa? Tak ada hajat sikit habuk pun demon ni bagiku. Berat apa tahu tu? Kita dah puasa, tapi Nabi kata falaisa lillahi hajatun, falaisa hajatun lillah. Tidak ada hajat pun bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada buat kiyapur. Ayyada'a ta'amahu, akan mahu saya mentinggalkan seorang akan segala makan ni. Wa syarabahu, dan minumnya. Dia duk tinggal makan ni, dia puasa. Dia duk tinggal minum ni, dia tak minum. Tapi Allah Ta'ala kata, demo ni tak ada hajat sikit buk pun bagiku. Dan mulaknya gitu gapo tu. Falaisa lillahi hajatun, yakni la yakbalullahu hadza sauma. Dia tafsir makna tu baik kat tu. Yakni tak terima oleh Allah Ta'ala akan ini puasa qabulan kamilan, atau sebagai terima yang sempurna. Nak panggil terima sempurna lagu mana? Duk buat maksiat pagi sampai gelap. Nampak gitu. Hak ni kita takut ni. Takut gapo? Kita duk puasa ni letih.
lapar. Tiba-tiba tak ada boleh perkara pun bagi kita. Nampak gitu. Habis itulah belum nak siapa bab puasa, kita ngaji bab puasa. Belum nak siapa boleh puasa, ngaji bab puasa. Kena patai gapo tik pah perkara gapo tik hak Nabi duk buat. Dia hak Allah Taala kene, Allah Taala tak kene. Ni kita tak tahu sahabat. Tengok ke? Dia demo puasa tik. Nampak gitu. Ya ada ke? Tak siapa ke jahat sangat tak puasa. Tapi ke banyak ke? Dah kalau lah orang saat ni tu email dia kurang gapo tu tak puasa terus lah. Kita tengoklah ke panggil orang tak semaya lah kita pun tak orang panggil duk kerja gapo duk main benda mabuk gapo. Demo tu tinggal terus. Tengoklah apabila mati orang tua lah mari duk cara nak wi berah nak wi po dia lah tu. Dek anakku dulu tak maya sikit habuk pun duk. Nampak. Maka orang tua mari duk cara ataupun orang tua tak maya anak mari mai beras guni mari tanya. Nampak gitu. Nak bayar video. Dah. Habis itulah kita kena jaga ni. Ya tak sama dengan kita puasa sendiri dengan bayar ni. Kita sekelai tinggalkan semaya. Misal, kita sekelai tinggalkan puasa. Padahal hadis sebut nyata. Orang tinggal semaya man tarakas solata muta'ammidan faqad kafara jihara. Bayarlah dari mana pun. Mu tinggal dengan sengaja. Sesiapa yang tinggal semaya dengan sengaja, faqad kafara jihara. Kita nak tafsir ke mana hadis itu. Maka sesungguhnya telah jadi kufur dengan nyata. Mana kata apa betul? Ia khabar. Ia tahu waktu masuk. Ia tak ada tidur. Ia tak ada mabuk. Ia tak ada hilang akal. Tapi ia sanggup tinggal. Hal keadaan dia tu khabar. Kau ni berat ni hukum ni. Nak lari kita nak jawab bekno di hadapan Allah Ta'ala. Nak jawab aku mana? Kita khabar. Akal Tuhan beri kita tak ada je suka dengan binatang. Binatang tak reti. Tak ada beza. Kita pandai beza. Kata ni masuk waktu. Waktu pula panggil waktu tu. Zuhur sampai asar. Tidak main cara dia tinggal. Tinggal hak keadaan dia tu sanggup. Sengaja sanggup. Sengaja tinggal. Hak ni berat ni. Hak ni berat ni. Dah. Dah habis itu. Hak kita duk mengaji gak jangan kita puasa tu saja. Habis Nabi kata banyak daripada orang puasa. Tapi tak bila bagi dia puasa. Baiklah, hak bilanya lapar saja. Dah illal ju'u wal atasyu, ada lapar dan dahaga. Yakni dia tak patah sikit habuk pun puasa. Dah hanya patah makan. Bal tamamu saumi bikafil jawari, bahkan nak sempurna puasa saat itu dengan kita patahkan segala anggota kita. Kulliha semuanya semua anggota. Anggota 7 kita ngaji dah. Dalam kitab Panawa dah. Mata, tangan, kaki, mulut, farak. Hak kita ngaji lagi kitab Panawa tu. Hak tu dia kata, dia panggil bikafil jawarih tu. Jaga hak tu sempurna puasa kita. Jaga tu. Dia panggil bikafil jawarih kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Daripada barang yang tak suka lah. Ada yang tak suka akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala tak suka gapo. Hak tu duduk di anggota 7. Boleh kita tak suka gapo? Curi. Duduk di tangi. Tak suka kenapa kita nak pergi curi dengan perut. Kenapa gitu? Perut pun suruh jaga. Orang tino jaga perut. Jaga farak. Jaga telinga. Nampak gitu. Jaga hidung, jaga mulut. Nak apa? Nak kata benda segala maksiat ia lalu dengan anggota 7. Lalu melalui dengan anggota 7 tu. Habis kita jaga anggota 7, selamat kita. Habis tu dia suruh kita nak sempurnakan puasa kita dengan sebab kita jaga ke anggota 7 semua. Nampak semua jaga. Dah habis kat tu dah. Bal yang bagi antahfaza al-aina anin nazari ilal makarihi anin nazari ilal makarihi wal lisana anin nutqi bima la ya'niki. Dekat tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaqim kama qala. Fardai indah jatani ilahi wa makana min sifat
wa karamika innaka ala kulli syai'in hasbunallah. Allahumma ij'al minan najina fi dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan barakatan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna quwwatal badani fi ta'allumi wal ibadati wa takhallus bi rahmatika. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.